Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Batrisha Humaira binti Abdullah, nombor matrik C24A2358. Untuk tugasan restructuring naratif, saya memilih cerita rakyat iaitu Badang dan mengolahnya semula mengikut struktur naratif Freitag. Badang ialah seorang pemuda miskin yang bekerja sebagai hamba di Singapura purba. Walaupun rajin, dia kurus dan terlihat lemah, selalu gagal menyiapkan kerja berat, lalu sering dimarahi dan dipandang rendah oleh orang sekeliling. Satu hari, ketika memasang perangkap ikan, Badang menahan seekor makhluk gaib yang telah mencuri ikannya. Makhluk itu terkejut dengan keberaniannya lalu menawarkan satu hajat supaya dia dilepaskan. Badang hanya meminta kekuatan yang luar biasa. Selepas kejadian itu, Badang telah berubah menjadi kuat sehingga mampu mengangkat kayu besar, menebang pokok dan melakukan kerja berat dengan mudah. Berita tentang kekuatannya tersebar dan menarik perhatian jago India terkenal iaitu Nadi Bijan. Beliau mencabar Badang untuk mengalahkannya. Badang berjaya mengalahkan semua lawan dalam pelbagai pertandingan termasuk mengangkat batu besar yang kemudian dikenali sebagai Batu Badang. Kerana keberanian dan kehebatannya, Badang diangkat menjadi hulu balang Temasek, pembela negeri dan rakyat. Legenda tentang kekuatannya tetap dikenang sebagai simbol keberanian dan keajaiban Melayu. Dalam adaptasi saya ini, saya telah mengolah cerita sebenar Badang menjadi sinopsis ringkas yang tersusun mengikut Freitag Piramid. Pada bahagian exposition, saya memperkenalkan watak Badang sebagai mahasiswa UC yang berbadan besar tetapi pendiam, yang berlatar situasi universiti dan harapannya untuk menyertai sukan masuk sebagai peluang tajaan pendidikan. Seterusnya, pada bahagian kedua adalah racing action yang di mana saya menekankan cabaran yang dihadapi Badang, termasuk latihan yang mengganggu akademik, teguran pesyarah, rungutan rakan, kebimbangan ibunya serta persaingannya dengan Nadi Wijaya iaitu atlet berpengalaman yang mula melihat Badang sebagai ancaman. Manakala yang ketiga pula adalah bahagian climax, saya menekankan detik kritikal ujian pemilihan acara Clean and Jack di mana Badang menghadapi bahu cedera dan tekanan penonton. Namun dengan keberanian dan semangat, dia berjaya mencatat markah tertinggi dan mengatasi Nadi Wijaya dan menjadikannya momen ini sebagai titik perubahan utama dalam cerita.